KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menonton Dimensi Didik di Didik TV KPM. Hari ini bertemankan saya Syamira Nazir. Seperti yang kita tahu, di dalam program ini kita akan kupaskan pelbagai isu dan juga topik menarik, terutama sekali di dalam bidang dan juga dunia pendidikan dalam tanah air kita Malaysia. Dan untuk hari ini, tajuk yang akan sama-sama kita bincangkan merupakan pilih kursus dengan akreditasi MQA. Di studio hari ini saya ditemankan seorang tetamu jemputan yang cukup istimewa, iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar Sabran, merupakan